Rewang ni maknanya bila waktu majlis kahwin semua datang bergotong royong tolong. Mama kalau nak rewang kita tahu je kami 17,000 orang nak tolong. Kopikan bawah mesej ni. Masya Allah amat gembira kerana ada yang sudi untuk bantu kita. Sama-sama doa ya sayang, kita sama doa mudah-mudahan mereka dapat jodoh yang baik ya sayang. Terima kasih. Thank you so much everyone. I don't know how to say thank you. Dah banyak sangat orang kasih gift Mama. Alhamdulillah, rezeki hamba Allah yang lain sayang. Mama punya Siti tanya, Mama punya parenting gentle atau Asian parenting? Mama punya parenting gentle atau Asian parenting? Apa masuk rakan dah? Selalunya macam gini tu sayang. Kita bagi orang selalu kata macam setengah orang terlalu tegas semua sekali. Tapi jangan sayang. Bila kita Mama cakap bila beri, jaga anak, beri kasih sayang sepenuhnya. Janganlah dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang kesat. Jangan. Dan elakkan daripada pukul mereka. Hanya kalau mereka betul-betul nakal sayang. Sebab kadang-kadang bila kita keluarkan perkataan-perkataan yang tak elok, itu merupakan doa datang daripada ibu dan ayah. Jangan. Orang tu semua amanah daripada Allah untuk kita. Setiap anak semua punya sikap-sikap yang berlainan. Dan terima reda pemberian Allah. Okay? Gigi cakap, apa ciri-ciri wife space Dola nak? Mama nak? Itu adalah jawapan yang boleh dibuat oleh Abdullah. Abdullah jawab apa isteri macam mana? Alah lagi toilet. Abdullah nakal. Duduk sini. Okey, isteri yang Abdullah nak. Mama kucing. Ada orang kasi kucing. Apa kata kita tunjuk kucing kita? Sekejap. Mama kalau boleh, Mama nak Abdullah dapat seorang yang menyayangi dia dengan sikap fizikal kekurangan yang ada. Itu je Mama minta. Ya sayang. Ini kucing kesayangan. Salah satu kucing kesayangan dia. Ini namanya Wufi. Ui. Wufi. Wufi.